PN mengumumkan Yang di-Pertua Pastapah Abdul Muhaimin Malik sebagai calon gabungan itu dalam pilihan raya kecil air kuning yang akan diadakan tak lama lagi. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengumumkan perkara itu di acara yang dihadiri pimpinan tertinggi PN peringkat nasional dan juga negeri. Calon yang kita umumkan telah diterima sebulat suara. Bagi pihak PAS, saya merakamkan penghargaan kepada semua pimpinan parti komponen. PN bersetuju untuk menamakan calon anak tempatan dalam PRK ini, kata Tuan Ibrahim, yang memperkenalkan Muhaimin sebagai calon muda dan seorang ustaz lulusan Institut Al-Fatah Al-Islami di Syria. Abdul Muhaimin adalah pengetua Madrasah Tahfiz Al-Quran Air Kuning dan juga merupakan ahli Persatuan Ma'ahad Tahfiz Al-Quran Perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami menyerahkan amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang. Semua mereka menolaknya. Lalu manusia menerima amanah. Sesungguhnya manusia amat zalim dan jahil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Ramai rupanya yang terima kasih pengudah acara majlis yang berusaha, seluruh kepimpinan Perikatan Nasional yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, yang berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang berhormat Datuk Ustaz Idris Haji Ahmad, Datuk Panglima, yang berhormat Datuk Seri Sanusi, seluruh kepimpinan Perikatan Nasional, tidak dilupakan Tan Sri, Datuk Seri Anwar Musa, rakan-rakan Persatu, rakan-rakan daripada PAS, para pengunjung, para pengundi DUN Air Kuning, tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan. Dengan rasa rendah diri, saya menerima amanah yang besar ini, mewakili Perikatan Nasional sebagai calon PRK DUN Air Kuning. Terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh kepimpinan Perikatan Nasional yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi calon di Dewan Undangan Negeri Air Kuning kali ini. Sesungguhnya ini adalah amanah yang terlalu besar, walaupun belum tahu keputusan menang atau kalah. Untuk menjadi calon sahaja merupakan satu bebanan yang besar. Tetapi dengan sokongan tuan-tuan, dengan restu dan doa seluruh rakyat di dalam Dewan Undangan Negeri Air Kuning ini, bermula dari Tapahrut, Kampung Maktih, Tanjung Keramat, Air Kuning, Sungai Lesung, Sungai Kurung, Batu Masjid, sehinggalah Simpang Tiga Bedo, sehinggalah Kampung Rahmat, Jeram Mengkuang, dan akhir sekali Nun, jauh di mata dekat di hati, Kampung Coldstream. Saya mohon restu dan doa seluruh kawan-kawan rakan-rakan saya, seluruh para pengundi. Mohon kepada Allah agar saya diberikan kekuatan luar biasa untuk berkhidmat di tempat ini, untuk menabur bakti dan jasa di DUN Air Kuning ini. Semoga Allah ampunkan dosa saya dan tuan-tuan semua, merahmati dan memberkati tuan-tuan semua. Bantulah saya dan Perikatan Nasional, berilah peluang untuk kita
mentadbir, mengurus kawasan ini dengan penuh keikhlasan, ketulusan, kejujuran, keadilan, berpaksikan prinsip Islam dan nilai-nilai murni dalam agama ini. Cukup takat itu dulu. Bukan penceramah, sekadar calon sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!